أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله صلى وصحبه الله عليه والتابعين لهم وسلم. بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد برحمتك يا نستغيث يا الله نستغيث بك يا رحمن نستغيث بك يا رحيم أن تؤيدنا بتأييدك يا الله وأن تنصرنا بنصرك يا رحمن وأن تعافينا بعافيتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah pada kesempatan pagi yang mulia ni dapat kita menyambung bacaan kitab Hidayatul Mutafakkirin fi Tahqiqil Ma'rifatillahil Qadim karangan Tuan Husin Kedah. InsyaAllah pada muka surat nombor 31 iaitu baris yang terakhir, bermula dalil yang menunjukkan atas kufur. Kitab Rumi muka surat 31, kitab Jawi muka surat nombor 11. Nah, kita pegang kitab Jawi itu muka surat nombor 11, turun ke bawah 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Baris yang ke-12. Muka surat 11, baris yang ke-12. Qala Musan. Salawat dan salam atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. sallallahu alaihi wasallam. Wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata Tuan punya kitab, bermula dalil yang menunjukkan atas kufur orang-orang yang i'tiqad yang demikian. Yang demikian yang mana tu? Yang pertama, mulhidah. Tahu tak? Ingat tak pengajian kita yang lepas? Golongan mulhidah. Yang kedua, golongan hululiyah. Dan yang ketiga, golongan ittihadiyah. Itu 3 golongan. Mulhidah tu apa? Orang yang percaya bahawa tidak ada Tuhan. Ateis. Dalam bahasa moden dia panggil ateis. Ada dalam perenggan yang sebelumnya tu, kalau tengok muka surat 31 tu, perenggan yang kedua, baris yang ke-6, baris yang ke-5. Dia kata, dan dinamakan akan dia pula golongan mulhidah, golongan ululiyah dan ittihadiyah. 3 golongan. Mulhidah tu apa? Ni kita kait dengan bermula dalil yang menunjukkan atas kufur. Kufur siapa tu? Patah balik tengok muka surat yang sama, perenggan yang kedua, baris yang ke-5, iaitu golongan mulhidah. Mulhidah ni siapa? Orang-orang yang beriktikad tidak ada Tuhan. Tuhan tu tak ada sama sekali, kan? Maksudnya apa? Oh. Terkejut saya. Iktikad bahawa Allah tu tak ada. Bukan Allah, Tuhan tu tak ada. Contohnya satu orang pemimpin komunis, nama dia Lenin. Lenin satu ketika dulu dia menganjurkan i'tikad tak ada Tuhan. Komunis ni mana ada Tuhan, kan? Tapi akhir sekali dia mengaku ada Tuhan. Pasal apa dia mengaku ada Tuhan? Masa dia sakit. Fitrah kita manusia sakit. Manusia ni kalau sakit kita teringat kat mak kita. Tapi lama kelamaan apabila sakit berpanjangan, baru dia sedar ada satu kuasa yang lain yang boleh menyembuhkan dia dan boleh mematikan dia. Kenapa? Kerana dia duk makan ubat. Kerana dia ada ikhtiar makan benda hak tidak menyakitkan dia. Tetapi semua benda tu tak berjaya. Artinya benda-benda yang kita kata boleh menyembuhkan, para doktor dan sebagainya pun tak boleh menyembuhkan dia. Baru dia percaya bahawa ada satu kuasa
Yang sebelum ni dia i'tikad tak ada kuasa tu, dan kuasa itulah yang boleh menyembuhkan dia. Dan dia sebut dia perlukan satu kuasa yang boleh menyembuhkan dia. Maknanya siapa? Itulah yang dimaknakan dengan Tuhan. Cuma dia tak jumpa. Dia dalam pencarian dia tak jumpa Tuhan tadi. Cuma dia tahu bahawa Allah tu ada, Tuhan tu ada. Yang sebelum ni dia adalah golongan mulhidah. Itu golongan yang beriktikad tidak ada Tuhan. Yang kedua golongan hululiyah. Golongan yang beriktikad bahawa Tuhan tu dia boleh meresap masuk dalam tubuh manusia. Bahkan boleh juga meresap masuk dalam tubuh binatang dan sebagainya. Dan kalau contohnya Tuhan masuk dalam tubuh seorang yang mabuk, kan ada cerita dulu dia panggil Dragon Master kan. Tu Tuhan mabuk tu. Tuhan masuk dalam monyet kan, Anumat tu. Tuhan masuk dalam seorang perempuan yang cantik. Jadi i'tikad ni adalah i'tikad orang-orang falsafah. Orang-orang yang berpegang dengan Tuhan boleh berada dalam tubuh badan makhluk. Tak kiralah siapa dia. Itu orang panggil i'tikad hululiyah. Dan i'tikad ni sebenarnya pada zaman dahulu, pada zaman para tabi'in sudah ada. Dipanggil hululiyah al-Baghdadiyah. Iaitu golongan yang mengatakan bahawa Tuhan, ruh Tuhan, dia sebut ruh Tuhan. Ruh Tuhan ni masuk ke dalam Nabi Isa alaihissalam. Sebab tu Nabi Isa dianggap sebagai Tuhan. Ataupun dia kata juga bahawa ruh Tuhan ini boleh masuk kepada siapa-siapa saja yang dia hendak. Ni i'tikad ni tang mana mustahilnya? Yang mustahilnya adalah yang pertama Allah menepati ruang. Itu mustahil itu. Kan kita mengaji dah mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis qiyamuhu ta'ala binafsihi. Apa mukhalafatu? Allah itu bukan jirim, bukan sifat. Allah tu zat. Jadi kalau bukan jirim, bukan sifat, maknanya Allah diri dia sendirilah. Baik, apabila kita kata qiyamuhu ta'ala binafsihi, artinya Allah tidak menumpang kerana barang yang menumpang tu orang panggil sifat. Jadi apabila sifat itu menumpang, artinya dia sudah bertukar menjadi sifat. Dan yang kedua, Allah itu sendiri adalah bertempat. Maka itu dinamakan mustahil bagi akal. Yang kedua, mustahilnya di mana? Berhimpun dua perkara yang berbeza. Tuhan dengan makhluk. Ad-diddani la yajtami'ani. Benda yang berbeza tak boleh berhimpun. Contoh, hidup dengan mati boleh berhimpun tak sekali? Tak boleh. Dan kalau mati, matilah. Kalau hidup, hiduplah. Tak boleh. Duduk dengan berdiri. Ni depan saya sekarang ni duduk ke berdiri? Siapa kata duduk lagi berdiri, dia kena balik makan ubat lah. Maknanya depan saya ni semua duduk. Dia tak boleh berhimpun diri dengan duduk. Itu dipanggil perkara yang ternafi bagi akal tentang wujud Allah dalam keadaan hululiyah. Dan ittihadiyah, iaitu Allah dan makhluk itu hakikatnya satu. Allah dan makhluk itu hakikatnya satu. Seperti mereka beriktikad Nabi Muhammad dengan Allah itu satu. Ini i'tikad zaman moden. Siapa dia yang bawa pandangan ni? Iaitu orang-orang yang kita kenal dengan panggilan hak. Holistic Universalist and Knowledge yang dipimpin oleh Suhaimi Haq. Tak ada dah di Malaysia lari dah. Pergi duduk di New Zealand, kembangkan ajaran dia. Maksudnya Allah menyatu dengan Nabi Muhammad SAW sehingga tengok Allah, tengok Nabi Muhammad, nampak Allah Subhanahu Wa Taala. Seolah-olah dia menggambarkan Hasan dengan Sajen. Hasan tu takkan boleh, Sajen tu takkan boleh ada melainkan duduk pada Hasan. Jadilah Sarjan Hasan. Bolehkah Hasan berdiri sendiri-sendiri? Tak boleh. Dia kena duduk pada ada. Bolehkah Sarjan tu berdiri sendiri-sendiri? Tak boleh. Dia kena duduk pada Hasan. Allah pun samalah maksud dia. Tak boleh berdiri sendiri, kena duduk pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah i'tikad yang sesat dan menyesatkan. Bahkan banyak lagi kalau kita nak bicarakan sesat yang berlaku. Contohnya Tuhan Harun. Di situ dia ada dua kesesatan. Yang pertama dia adalah golongan hululiyah, dan yang kedua dia adalah golongan ittihadiyah. Beza hululiyah apa? Hululiyah ruh Tuhan masuk dalam tubuh makhluk. Itu hululiyah. Ittihadiyah
Tuhan dengan makhluk hakikatnya satu. Sebab tu kita tengok ramai orang tak semayang. Siapa tak semayang? Tuhan kena semayang tak? Tuhan semayang tak? Tuhan tak semayang. Dia dengan Tuhan sudah bersatu. Jadi dia tak kena semayang lah. Sebab dia dengan Tuhan dah satu, hakikat satu dah. Dialah Tuhan, dialah makhluk. Jadi Tuhan kena semayang? Tak. Maka dia tak kena semayang lah. Ni golongan iktihadiyah. Ada tak? Law ni banyak sangat-sangat. Nah? Jadi Tuhan Harun ni, kalau kita tengok doctrine dia sebelum dia bertaubat dulu, dia mengatakan dia mempunyai hubungan secara langsung dengan Allah Ta'ala. Dia boleh telefon Tuhan bila-bila masa. Hebat. Ni kira satu ilmu yang hebat ni kalau boleh telefon Tuhan kan. Tapi nak tanya juga, dia telefon pakai Maxi ke, Celcom ke apa kan? Kau dia pakai Digi ke apa ke? Yes ke? Kita tahu tak? Dan apabila dia ada connection langsung dengan Tuhan, artinya nur Tuhan, cahaya Tuhan tu masuk dalam diri dia, jadilah dia sudah menyatu dengan Tuhan. Hakikat diri dia adalah hakikat Tuhan. Apa yang dia sebut itu adalah arahan daripada Tuhan. Ini sesat dan menyesatkan. Kalau di Indonesia contohnya kita tengok ada satu ajaran dipanggil apa tu? Lia Eden. Pernah ingat dengar tak? Lia Eden ataupun Lia Aminuddin. Satu ketika dulu sebelum PKP dulu, nama Lia Eden ni cukup glamour, dah ramai pengikut dia, no. Apa yang dia kata, bahawa malaikat telah masuk dalam tubuh badan dia. Dia tertukar kot, mungkin iblis kot, no. Dia tertukar kan. Jadi apabila malaikat dah masuk dalam diri dia, maka mudahlah Tuhan menghempuskan nafasnya ke dalamnya. Artinya Tuhan tu ada nafas, jadi Tuhan tu jirin dah pula. Tuhan ada nafas tu jirin, nampak kesesatan. Kita dah belajar sifat-sifat Tuhan, arti kita sudah mengenal. Apabila kita sudah mengenal, perkataan nafas itu merujuk kepada diri makhluk. Nafas ni bermaksud ruh, ruh. Bukan nafas ni bukan kita duduk seduk keluar ni, bukan. Nafas di sini maksudnya ruh. Adakah Tuhan itu memiliki ruh? Kita tengok pengajian kita. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, tak menyerupai Allah dengan yang baharu. Makhluk yang ada ruh itu adalah makhluk yang baharu. Macam mana Tuhan boleh ada ruh? Ini perbuatan dan pemikiran yang salah. Tapi tak, dia bawa pemikiran tu. Dia masukkan dalam pemikiran dia, kemudian dia ajarkan kepada orang lain dan orang terima. Apa kata dia? Oleh kerana malaikat dah ada dalam tubuh badan dia, maka mudah sekali Allah nak masukkan ruh dia, ruh Tuhan lah maksudnya, masuk ke dalam tubuh badan dia. Akhirnya, secara tidak langsung, dia dengan Tuhan menjadi satu hakikat, satu. Dia disebut wahdatul wujud. Dia dengan Tuhan tu satu je. Jadi setiap apa yang dia perintahkan adalah perintah daripada Tuhan. Nampak tak kesesatan-kesesatan yang pernah berlaku satu ketika dulu. Dan di negara kita juga ada satu lagi ajaran dipanggil Haqqul Mubin. Nama tu cantik, hak kebenaran yang terang. Ataupun disebut Tuhan 2012. Ni cerita lama lah kan. Dia mengajar apa? Dia kata bahawa Tok Guru dia ni, dalam diri Tok Guru dia ni ada zat Tuhan. Zat boleh duduk dalam tubuh badan manusia. Zat Tuhan mai duduk dalam tempat dia. Jelaslah salah sebab Tuhan sudah bertempat. Akidah ni dipanggil akidah mujassimah, iaitu menyifatkan Tuhan itu bertempat. Satu. Yang kedua, bolehkah Tuhan dengan makhluk ni duduk ada sekali? Bolehkah? Ni nak panggil Tuhan ke nak panggil makhluk ni? Tak. Ni Tuhan apa? Menikah, Tuhan apa? Ada anak. Tu macam-macam. Sedangkan kita tahu anak bagi Tuhan itu adalah mustahil. Isteri bagi Tuhan juga adalah mustahil. Kalau Tuhan pun ada anak, Tuhan ada isteri, senang sahaja. Kalau gitu cucu Tuhan bila? Pak mertua Tuhan di mana? Tok Wan kamailah. Tak masa menikah tu ada wali ke? Macam-macam lah. Banyak soalan yang boleh kita keluarkan. Jadi i'tikad ni salah dan menyesatkan. Maka apa yang dia kata, apabila dah zat Tuhan tu ada kat dia, maka diwajibkan kepada seluruh penganut dia kena cium tangan dia sebab Tuhan duduk di tangan dia. Dia tahu zat Tuhan duduk di tangan dia. Maka siapa-siapa nak ambil berkat, kena cium tangan dia. Dia ada jugalah orang ciumnya, ramai lah. Jadi orang law ni dia nak cepat faham akidah, fast track kan, cepat kan. Dia akan terima benda-benda lagu tu. Itulah di antara
Kita tengok contoh-contoh yang ada dalam kerosakan masyarakat Islam hari ni. Cuma hari ni kita tak nampak sangat dah benda ni besar. Cuma lah ni yang paling besar adalah mujassimah lah. Tasbih. Ada satu orang tu dia sebut lagu ni. Tuhan tu dia ada tangan. Cuma tangan yang tidak serupa dengan makhluk. Dan Tuhan tu bergerak. Lah ni bergerak aktif. Dah lah Tuhan tu bergerak. Bergeraknya pula aktif. Dan Tuhan tu setiap malam turun ke langit dunia. Tiap-tiap malam Tuhan turun. Jadi kerja Tuhan tu turun naik, turun naik. Ni dia panggil golongan mujassimah. Mentasbihkan Allah dengan sifat-sifat makhluk. Dan kalau kita tengok tang mana salahnya, kita dalam ilmu ni dia ada orang panggil peraturan ilmu. Dia panggil disiplin ilmu. Disiplin ilmu yang kita pakai dalam ilmu akidah ada dua. Satu disiplin ilmu yang disebut manhaj salaf. Manhaj ni macam dia punya kurikulum. Biasa dengar ada istilah kurikulum. Bisa dengar kan? Itu dipanggil manhaj. Manhaj golongan salaf dan manhaj golongan khalaf. Salaf ni cara dia adalah mengekalkan ayat tersebut tanpa memberi makna. Itu salaf. Contoh kalau dibaca istawa, istawalah. Jangan duk terjemah duduk. Yadullah fauqa aidihim. Yadun, yadun. Jangan terjemah tangan. Jadi serahkan yadun itu hanya layak bagi Tuhan. Artinya tidak menterjemahkan tangan. Jadi golongan hari ini, mujassimah hari ini, mentasbihkan yadun itu dengan tangan. Cuma kemudian dia kata tangan yang tak serupa dengan tangan makhluk. Tangan tu saja sudah menggambarkan diri makhluk. Jadi golongan salaf ni, para tabi'i, sahabat dan itba'ut tabi'i, mereka kata serahkan kalimah itu, teks itu kepada Allah. Kita jangan duk pandai-pandai. Maka istilah dalam ilmu seperti ini dipanggil tafwid. Ni kena tahu jugalah kan. Adapun golongan khalaf pula, golongan taakhir, golongan selepas habisnya salaf, selepas 300 tahun. Apa yang mereka buat adalah menukarkan makna yang diterjemahkan itu kepada makna yang lebih baik. Sesuai dengan keagungan dan ketinggian Tuhan, tetapi tidak bercanggah dengan ayat-ayat yang muhkamah, ayat-ayat yang qat'i dah, yang tak boleh tak dakwa-dakwa dah. Contoh, apabila sebut kata yadun, tangan, diterjemahkan oleh setengah manusia dengan tangan, tetapi khalaf kata bukan tangan, iaitu kekuasaan Allah di atas kekuasaan kamu. Jadi apabila sebut tangan, itu merujuk kepada qahara, iaitu kekuatan Allah berada di atas kekuatan kamu. Maka kaedah inilah yang disebut dengan istilah ta'wilun. Itu menukarkan dengan makna atau kalimah perkataan yang lebih sesuai daripada sedia ada. Artinya sesuai dengan zat Allah Ta'ala. Maka akidah tasbih ini dianggap oleh akidah ahli sunnah wal jamaah sebagai sesat dan menyesatkan. Itu sekarang kita berhadapan dengan situasi lagu tu sekarang. Tuan-tuan. Baik, habis di situ. Bermula dalil yang menunjukkan kufur atas 3 golongan tadi itulah. Mulhidah, hululiyah dan juga ittihadiyah. Mulhidah, etis. Hululiyah, golongan yang Tuhan tu menyesat masuk dalam tubuh badan manusia. Ittihadiyah, Tuhan dengan manusia bersatu. Tu. Orang yang iktikad yang demikian, kata Syekh Ibnul Hajjar Al-Haytami dalam kitab Al-I'lam biquwwatil Islam, itu nama kitab dia, Al-I'lam biquwwatil Islam. Wa man za'ama anna ilaha yahillu lahu fi syai'in. Siapa-siapa yang menyangka ia menyangka orang tadilah. Ia tu kembali kepada orang yang beriktikad tentang Tuhan tu seperti mulhidah, hululiyah dan ittihadiyah. Katanya mereka bahawasanya Allah itu bertempat ia Allah pada sesuatu daripada tubuh manusia, seseorang manusia atau pada yang lain selain daripada manusia. Contoh binatang ke, pokok ke, monyet ke, apakah yang lain daripada manusia, au ghairihim fahuwa kafirun, dia menjadi orang kafir. Dia jadi orang kafir.
Siapa-siapa yang i'tikad lagu tu berat lah. Berat tu tuan-tuan. Siapa-siapa i'tikad lagu tu, keberatannya di mana? Keberatannya adalah dia sudah menjadi kafir. Apabila sudah menjadi kafir, maka muqtada kufur pun berlakulah atas diri dia. Kalau dia mati, tak boleh dikebumikan di kuburan Islam. Kalau dia mati, tak boleh kita kuburkan dia di kuburan Islam. Kalau dia masih ada isteri, kita kena pisahkan isteri dia dengan dia. Kalau sekiranya dia ada harta faraid, ayah dia meninggal dunia, dia tak layak terima harta faraid. Nampak tak dia punya muqtada kufur atas diri dia. Jadi benda-benda tu, kalau sekiranya dia declare bahawa dia i'tikad seperti itu dan tidak bertaubat, maka perkara yang berkaitan dengan hak-hak agama atas diri dia tergugur semua sekali. Kenapa? Kerana dia bukan seorang mukmin lagi. Hukuman dia adalah bunuh kalau sekiranya dia tidak bertaubat. Tapi tidak berlakulah. Sebab saya cerita ni hukum sahaja, tidak dilaksanakan, tuan-tuan. Dan lagi katanya kal hululi wal ittihadi, seperti golongan hulul dan juga golongan ittihadi. Apa tu hulu? Mereka yang beriktikad Allah menyatu dengan makhluk, kan. Dan ni kuat lah hang ni. Macam mana boleh kuat? Tuhan baru masuk dalam tubuh aku. Habis rosak kan. Tuhan baru masuk. Hang tak semayang pasal apa? Saya pernah jumpa orang tak semayang. Kita semayang berjemaah, dia duduk. Pasal apa tak semayang ni? Dia kata, Tuhan mana semayang? Tuhan mana semayang? Tuhan tak semayang. Betul awak? Saya dah menyatu dengan Tuhan, tak semayang dah. Tapi tak makan, dia makan. Tuhan makan ke tak? Tuhan makan? Tak makan kan? Tuhan bukan makhluk. Tapi tak makan, dia makan. Kita kata, Tuhan tak makan. Memang masa tu, memang saya tahu Tuhan tak. Tapi masa sekarang ni Tuhan tak menyatu dengan saya. Pandai pula. Tak semayang Tuhan menyatu. Tak makan Tuhan tak menyatu. Time puasa? Time puasa Tuhan menyatu balik. Pasal apa? Dah dia tak mau puasa. Kalau Tuhan masuk kat dia, kira dia tak payah puasa lah. Ada juga manusia lagu tu jenuh nak suruh dia bertaubat kan. Ada juga jenis faham lagu tu. Habis tuan-tuan. Artinya menjadi kafir orang yang i'tikad yang demikian rupa menjadi kufur lah. Orang yang i'tikad demikian rupa. Dan kebencian mereka ni kalau tengok golongan Bahai ni i'tikad Tuhan lagu tu juga. Tuhan menyatu kan golongan Bahai ni. Saat azan di Kemandan, tuan-tuan pakak bagi punggung semua. Di pusat rawatan akidah orang Islam di Negeri Sembilan satu ketika dulu. Golongan Bahai ni ditangkap dan disuruh bertaubat. Bunyi azan, dia selokkan, dia bagi punggung kat orang azan tu. Teruk betul. Ramai-ramai sampai azan habis. Tak tahu dia ambil daripada mana ilmu tu. Ada ke lagu tu perangai. Tapi masa saya kecil dulu, saya juga pernah tengok orang bergaduh bagi punggung ni. Masa saya kecil dulu, saya duduk kuartus askar kan. Rumah tu rumah tingkat lah. Kuartus ujung sana. Dia bergaduh jauh-jauh. Tapi saling selok punggung, tunjuk punggung. Saya tak astagfirullah, makcik-makcik ni teruknya perangai bergaduh. Tu masa duduk dalam kota askar dululah. Kata karuk tu. Tapi tak ada sekarang. Orang tak bodoh macam tu dah kan. Tuan-tuan. Dan lagi katanya, kata Ibnu Hajar Al-Aitami dalam kitab Zawajir an iqtirafil kabair. Kitab yang menceritakan dosa-dosa besar ni. Kata dia pada membilang, pada mengira bagai jenis segala bagai itu jenis yang menjadi kafir. Segala perkara yang membawa kepada rosak i'tikad, kemudian dah rosak jadi kafir lah. Kita masih lagi dalam bab wahdaniyah ni. Untuk kita menafikan, ternafi zat Allah itu berbilang-bilang pada zatnya. Nafikan muttasil pada zat. Ternafi ada satu zat yang lain selain daripada zat Allah. Ni dia masuk dalam bab nafikan muttasil pada zat. Maknanya zat Allah bukan terdiri daripada pelbagai unsur. Bukan terdiri daripada pelbagai elemen. Contoh kita tengok zaman moden ni,
Manusia cuba nak menunjukkan kekuatan manusia dengan datang pelbagai elemen. Contohnya Power Ranger kan. Power Ranger tu masa dia seorang-seorang tu kuat ke tidak? Dia tak tahulah dia lawan siapa kan. Dia lawan dia kalah. Maka dia buat macam mana? Istilah budak-budak dia panggil bertukar kan. Apabila sebut kata bertukar, datang benda-benda kuat melekat kat dia. Faham tak? Melekat kat dia, dia jadi hebat lah. Boleh panggil raksasa macam mana, kalah penjahat. Itu orang panggil diri yang berunsur-unsur elemen. Tuhan bukan lagu tu. Tuhan ni memang dia dah terkaya dah. Memang dia ada sifat kudrat dah. Memang dia mengetahui semua dah. Hak Power Ranger tu orang panggil benda baharu yang datang menumpang. Benda baharu yang datang menumpang tu sama ada dia qadim atau hadis. Kalau dia qadim jadi dua Tuhan. Kalau dia hadis artinya Tuhan berhajat kepada makhluk untuk menjadi kuat lagi sesat dan menyesatkan. Kata Ibnu Hajar Al-Haytami, "Au annahu yahillu fi suratin hasanatin ila qawlihi." Dia tengok ada satu rupa yang sangat cantik masuk dalam tubuh badan manusia tu. Dia tengok suratin hasanah. Dia tengok cantik sangat-sangat tak? Ila qawlihi, sehinggalah ia pun berkata, awir ruhi minan nur. Dia kata apa? Ni adalah daripada ruh, daripada nur Allah Ta'ala. Fa idza tasala nuri bi nurihi ittihadi. Maka nur itu telah berhubung dengan nur Allah Ta'ala. Nur ruh tadi, cahaya ruh tadi telah berhubung dengan ruh Allah Ta'ala, maka membentuk satu makhluk yang cantik. Artinya Allah nak bagi cantik diri dia, dia kena bersatu dengan ruh yang lain. Siapa ruh yang lain tu? Makhluk lah. Artinya Allah berhajat kepada makhluk. Kalau Allah berhajat kepada makhluk, dia bukan lagi tu Tuhan. Nampak lah. Jadi i'tikad ni sesat atau tidak? Dinamakan i'tikad ni sesat. Dan telah berkata Syekh Ahmad Suhaimi dalam kitabnya Muftadi Bisyarhi Al-Hudhudi, kata dia, wal ittihadiyah, orang yang beriktikad Allah dengan manusia itu bersatu, menyatu. Wal hululiyah, orang yang beriktikad Allah Ta'ala itu meresap masuk dalam tubuh makhluk. Wa huma firqatani. Firqah ni adalah kumpulan. Tani itu maksud dia dua. Artinya kedua-dua fikrah ini ataupun kumpulan ini, kata mana, zaharatani, zahir mereka ini bizayyidis sufiyah, seolah-olah macam puak tasawuf. Seolah-olah macam puak tasawuf. Faham tak tasawuf tu apa? Baik. Sikit saya bagi maklumat tentang tasawuf. Untuk berada dalam hakikat tu tasawuf lah ya. Sufi tu tasawuf. Ni sufi ghulat, dia panggil sufi yang melampau, yang sedang berlaku kita nampak ni, dia panggil sufi ghulat. Sufi yang melampau, yang tidak berada, tidak tahakkuh pada sebenar-benar mengaji, tidak tahakkuh dengan sebenar-benar guru yang mursyid. Ni dia pakai akal-akalan saja ni nah. Kerana sufi yang sebenarnya dia akan berada pada satu maqam yang dipanggil maqam jamak. Maqam ni ada dua, satu maqam faraq, satu maqam jamak. Kita duduk di mana? Kita duduk di maqam faraq. Maqam faraq ni maksud dia kita i'tikad Allah tu Tuhan kita. Tapi terkadang kita duk rasa lah. Kalau kita tak makan ubat lagi, gula kita naik. Itu dipanggil makan faraq. Kita dok rasa, kita dok yakin Allah lah yang bagi kenyang. Tapi hari ni tak makan nasi, serasa lapar. Rupanya tak makan nasi. Simple aja kita sebut. Tak makan apa lagi lapar ni. Rupanya tak makan itu beri bekas pada lapar. Rupanya nasi tu beri bekas pada kenyang. Padahal kita sebut je. Nampak tak? Kita sebut je. Dia panggil makan faraq. Maksudnya kita beriman kepada Tuhan, kita sembah Tuhan. Tapi kalau jalan kaki nak sampai tumpang, nak sampai masjid ni penat. Rupanya jalan kaki tu beri bekas pada penat.
Dia tak nampak dah Tuhan. Tapi dia sembahyang sembah Tuhan. Nampak? Dia sembahyang sembah Tuhan. Kalau aku tak mengaji, bodoh aku. Rupanya bodoh tu beri bekah kepada mengaji. Tak mengaji tu beri bekah pada bodoh. Sehingga kira-kira akhirnya jadi bodoh. Bukan Tuhan yang bagi. Kalau mengaji jadi pandai. Rupanya bekah mengaji tu jadi pandai. Tapi dia sembah Tuhan. Itu dia panggil makan farah. Kita iktikad pada Tuhan. Tapi terkadang kita tak sedar. Jadi selama-lamanya kita tidak akan berada pada ahli hakikat. No? Adapun makan jamak ni, makan yang telah membebaskan diri dia daripada dia dan makhluk. Dia bebaskan diri dia akan dia dengan makhluknya, dengan kainat. Artinya tak ada hijab dah dia dengan Allah Ta'ala kerana dia tak tengok dah diri dia. Katakanlah dia cari kerja, dia cari makan, dia cari duit dah. Dia kerja tu pun dia yakin Tuhan yang izinkan. Nanti kalau sekiranya tak dapat gaji pun tak apa, dapat gaji pun tak apa, sebab dia tahu Tuhan yang tentukan. Maka inilah yang dipanggil terbuka hijab. Dia main mengaji ni dia ikhtiarlah mengaji ni, dia ikhtiar nak bagi pandai. Tapi dia tak percaya bahawa mengaji itu menjadikan dia pandai. Dan dia juga percaya bukan sebab tak mengaji itu jadi bodoh. Tapi dia belajarlah, dia tak tinggal ikhtiar. Semua dia nampak kalau Tuhan nak bagi pandai, pandailah. Walaupun mengaji, ya. Tapi kalau Tuhan tak mau bagi pandai, tetap tak pandai walaupun mengaji. Pasal apa? Sebab dia i'tikad semuanya kepada Allah. Maka ini yang kita namakan tauhid zat, tauhid sifat dan juga tauhid perbuatan. Maka orang macam ni dia ada maqam. Maqam ni apa? Benda yang tidak berubah. Sabar. Kita sabar, kita kadang-kadang sabar. Kadang-kadang tidak sabar kan. Kita kadang-kadang sabar, kadang-kadang tak sabar. Kadang-kadang marah, kadang-kadang tak marah. Kadang-kadang sedih, kadang-kadang tak sedih. Hak berubah tu dia tak bagi makam. Dia panggil hal. Sebab tu kita tak duduk di makam tasawuf. Adapun makam ni dia tak berubah. Pasal apa dia tak berubah? Tak, dia satu kurniaan daripada Tuhan. Kalau sabar sampai bila-bila, sampai mati. Kalau syukur sampai bila-bila. Dan mereka ni tak ada sifat mazmumah. Tak ada sifat tercela. Kalau reda sampai orang buat lagu mana pun reda ya. Sebab dia tahu semua berlaku adalah dengan izin ketentuan Tuhan. Tak ada satu pun berlaku dengan perbuatan dan kehendak makhluk. Maka mereka akan meningkat daripada satu makam kepada satu makam. Daripada makam mukasyafah, dia pergi kepada makam musyahadah, makam muayanah, makam fana'ul fana. Dan akhir sekali sampai kepada makam baqa'. Makam baqa' tu bukan makam dia kekal, tetapi kedudukan dia tu dengan sifat-sifat terpuji tu kekal sampai bila-bila. Dia tak semayang. Kalau dia makan nasi tak kenyang, kekal redanya, kekal sabarnya. Dan kita dapati orang macam ni, dia payah nak bercampur dengan kita lah. Sebab kita tak duduk di alam dia. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah. Nampak tak itu sedikit maklumat tentang ilmu hakikat. Susah tu kita nak masuk tu sebab kita banyak benda kita nak tinggal. Banyak benda kita nak tinggal. Ubat tak kena tinggal. Ubat ni tak pergi Mekah, terus tak makan ubat. Tiba-tiba doktor beletak, makan pula. Nampak tak? Panado tak boleh makan Panado ni, tak percaya Panado. Sakit kepala, Panado juga. Jadi saya kata susah kita nak tinggal. Tak apalah, kita duduk di makan awam pun tak ada masalah. Boleh sahaja. Cuma kena betulkan hati dan i'tikad kita, jangan duduk gantung pada makhluk itu sahaja. Baik tuan-tuan. Dan kata musannif, kedua-duanya ini menyerupai ahli tasawuf. Serupa dengan ahli tasawuf. Duduk atas makan fana' dengan makan baqa'. Tetapi bezanya, apabila bab syariat, tinggal. Apabila bab syariat, tinggal. Semayang, tak semayang. Macam apa nak semayang? Dia dah Tuhan. Ya dah tu, tinggal dah tu. Tapi, duk mengaku dia ahli tasawuf. Dan melakukan dirinya seperti kelakuan ahli tasawuf. Padahal ahli tasawuf yang sebenarnya itu menjauhi oleh mereka itu daripada mereka itu. Apa maksud menjauhinya? Mereka tidak mengaku bahawa mereka itu Tuhan.
Mereka tidak mengaku bahawa Tuhan merusak masuk dalam tubuh mereka. Cuma ahli tasawuf adalah orang yang Allah buka hijab ke atas mereka. Dia tak mengaku dia Tuhan. Tapi perbuatannya sahaja nampak seperti orang-orang yang zuhud. Tapi hakikatnya dia tidak mengaku dia Tuhan. Contoh, kita tengok dari segi redanya. Kan kita tengok orang-orang segi orang berjuang dari segi redanya. Tak makan apa pun tak apa, tak risau apa pun. Kita risau kalau tak makan kan. Dia pun tak risau apa. Jadi pasal apa tak makan? Dia kata tak apalah, tak makan pun tak apa. Kalau Allah hendak hidup, hiduplah. Kalau Allah hendak mati, matilah. Tu makam tu. Jadi kita tak aku tak boleh duduk lagu ni. Tuan-tuan. Jadi mereka tu seperti itu orang tasawuf. Tapi puak-puak yang hak kita kata hadap mengaku diri, dia semua ada tujuan yang jahat. Kan? Tujuan yang tidak baik. Contohnya kalau kita tengok hak tu, Suhani tu, dia duk mengaku dia iktikad dia lagu tu. Hakikatnya apa sebenarnya? Dia berniaga, dia jual air. Air tu dia nak cerita air tu dia dapat air tu daripada cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu pandai. Jadi kita tengok puak-puak ni mengaku seperti ahli tasawuf, tapi hakikatnya mereka adalah sangat jauh daripada diri tasawuf. Baik, dan mereka berkata mereka itu semua orang yang salik. Salik ni siapa? Orang yang mendekatkan diri dia pada Allah Ta'ala. Kita pun orang salik juga. Salik ni mencari. Orang mencari. Kita pun salik juga. Salik apa? Kita mencari, mengenal ciri-ciri Tuhan. Kita ni pun salik juga. Salik apa? Mencari, mengenal ciri-ciri Tuhan yang sehingga-hingga kalau kita faham dapat kita menolak ciri-ciri makhluk untuk jadi Tuhan. Baik. Apabila bersungguh-sungguh ia pada ibadatnya dan masuklah ia ke laut usul. Usul ni maksud dia sampai kepada Allah. Nescaya menepati Allah di dalamnya. Hak tu hak silapnya. Dia cari Allah, dia beribadat apa-apa, tiba-tiba dia kena tipu dengan syaitan. Kemudian dia rasa Tuhan masuk dalam tubuh dia. Tuhan sudah bertempat. Ini orang salik yang sesat ni. Kita salik juga, tapi salik kita fardu ain dia. Ini salik yang sesat. Nescaya Tuhan masuk dalam tubuh dia. Dengan sekira-kira tiadalah berbezalah keduanya itu, maka mula-mula jadi hulul, akhirnya menjadi iktihadiyah. Mula-mula hulu, yang kedua jadi iktihadiyah. Pasal apa iktihadiyah? Kerana hakikat mereka sudah bersatu. Atau jadi bersatulah dengan dia, Tuhan dengan dia. Artinya jadilah ain hambanya. Ain itu diri. Sarat ain abdihi, jadi diri. Jadi Tuhan dengan dia tu, maknanya apa perkataan dia, itu perkataan Tuhan lah. Sebab dia dengan Tuhan, ain dia tu dah bersatu dengan hambanya. Tuhan tu dah bersatu dengan diri makhluk dia. Ain hamba, tubuh badan diri hamba tu telah bersatu dengan Tuhan. Ini kata mereka. Dengan sekira-kira tiadalah dibilang dua antara keduanya. Dia tak kira dua dah, dia kira satu dah. Wahdatul wujud dah. Jadi satu saja, satu wujud dah. Ini wahdatul wujud yang sesat lah. Maka sahlah bahawa berkata mereka, iaitu aku. Iaitu aku artinya Allah, itu aku. Dan aku ini ia. Akulah Tuhan, Tuhanlah aku. Duduk di kalangan kita hukumnya sesat dan menyesatkan. Ada juga orang yang betul. Waktu dia tak sedar. Ni sedar kita cerita ni. Hak tak sedar ni apabila dia dah zauq dah. Istilah tasawuf dia panggil zauqi. Dia rasa sedap sangat-sangat kan. Macam mana nak cerita? Kita makan satu makanan yang sedap, kita rasa macam mana? Tuan-tuan rasa macam mana? Kita seronok sangat-sangat. Itu rasa, itu istilah rasa. Siapa kita tak sedar ada orang yang berada di sekeliling kita. Ada pernah mengalami tak benda tu? Pernah tak? Pernah tak? Ku Azrul pernah ke? Pernah? Tak pernah? Ataupun orang yang dapat bini baru. Dia rasa seronok sangat-sangat dah. Dia tak sedar dah bini yang sambung satu tu ada dekat dia. Faham kan? Jadi orang yang apabila dia terbuka hijab dia, ni cerita betul. Apabila terbuka hijab dia tak nampak, dia dah rasa diri dia, sebab kita ni adalah benda yang tak ada. Faham tak? Kita ni adalah benda yang tak ada.
Hakikat ada, Tuhan. Kita ni bukan siapa-siapa. Dan Tuhan nak buat, ada lah. Tak ada. Apabila tu, dia berkata, perkataan dia, Anal haq, aku Tuhan. Itu bukan dia sedar. Dia tak sedar. Dia dah ruyup, dia tak tenggelam dah, dia tenggelam. Dia tenggelam dalam, dia tak nampak dah dunia ni, dia tenggelam. Maka orang sebelah dia tu dengar. Orang tu adalah orang yang mengaji fiqh sahaja. Maka dia kata kawan ni sesat. Macam orang mabuk cinta lah. Dia tak nampak dah bini dia nampak hak tu dah. Dia punya rasa sonok tu. Hak tu hak betul. Hak kita cerita ni hak salah. Apabila dia ada anggap Tuhan tu menepat dalam diri dia. Hak yang saya cerita tu dia tak anggap Tuhan. Dia cuma sebut dalam keadaan dia tak sedar. Sebab dia berada pada makam dia. Makam yang dia dia pun tak hendak pada dunia. Yang ni dia ada hendak pada dunia. Hak saya cerita tu dia tak hendak. Dunia tu tak ada dah bagi dia. Ada pun tak apa, tak ada pun tak apa. Yang penting Tuhan tu ada. Cuma Nabi tak boleh sebut lagu tu sebab Nabi dikelilingi oleh para manusia yang lain. Nanti akhirnya dia berkata, tengok dulu dia ajak kita sembah Tuhan. Lah dia mengaku dia Tuhan. Sebab tu Nabi tidak menyebut lagu tu. Ada hikmah lah juga. Jadi orang yang berada di makam fana dan makam baka ni, dia dah tenggelam dalam hidup dia. Dia tak ada rasa apa dah. Macam kita boleh makan makanan sedap di hotel tu, tak teringat dah. Budu pula dah. Tak teringat dah nasi kandak di Pulau Pinang ni. Pasal apa? Sedap terimat makan di hotel kan. Padahal telur hak digoreng di rumah serupa dengan hotel juga. Tapi dia sedap punya di hotel punya pasal kan. Tidak nampak tak nak gambarkan nikmat tu. Tapi yang ni lain. Yang ni dia etikot Tuhan tu masuk dalam diri dia. Maka dia pun berkata, aku dengan Tuhan tu ada satu je. Maka ini sesat dan menyesatkan. Boleh beza kan? Dan terangkatlah daripadanya tegah suruh dan zahir daripadanya beberapa karamat yang ajib-ajib, yang pelik-pelik. Maka tak ada lagi perintah sembahyang. Bahkan zina pun boleh dah. Siapa? Sebab Tuhan kan? Ni dia punya sesat ni kan. Tengok macam mana yang diperlakukan oleh setengah tok guru yang mengaku sesat, maka dia boleh berzina dengan murid dia. Pasal apa? Sebab dia dengan Tuhan tu satu dah. Dia dengan Tuhan tu dah satu dah. Jadi terangkatlah, maka tiada lagi perintah suruh sembahyang, suruhlah. Perintah yang dipanggil wajib syarak pada perkara yang dituntut. Dan wajib syarak pada perkara yang ditegah. Tak ada dah. Tak sembahyang pun tak apa, tak puasa pun. Dah Tuhan kan. Nak sembahyang apa lagi? Dan zahirlah daripadanya beberapa karamat yang ajib-ajib oleh barang yang tak ada tasawur daripada manusia. Tasawur tu maksudnya tak boleh dipikirkan. Datanglah benda yang ajib-ajib semua tu tuan-tuan. Yang benda yang pelik-pelik tu datang daripada pekerjaan iblis tu. Pekerjaan iblis boleh angkat tu, boleh angkat ini. Istidraj Allah. Kita panggil istidraj lah. Boleh jalan atas air. Tapi kena tengoklah perangai lagu mana. Orang berjalan atas air ni ada dua. Satu berjalan atas air adalah sebab dia punya karamat. Satu berjalan atas air sebab istidraj. Tengok tu. Boleh terbang serupa juga. Iblis pun boleh terbang. Malaikat pun boleh terbang kan. Tapi cuma tengoklah adakah itu wali Allah ataupun bukan wali Allah. Tu kena hati-hati. Sebab Imam Syafi'i kata juga, kalau kamu tengok seseorang itu boleh terbang, maka lihatlah akhlak dia. Kalau dia seorang yang baik, maka dia wali Allah. Tapi kalau dia seorang yang jahat, dia bukan wali Allah. Jadi benda yang ajib-ajib, benda yang pelik-pelik. Ajib tu pelik nah. Bermula sekalian mereka itu, katanya Syekh Ahmad Suhaimi, itu beberapa kafir dengan ijma' sekalian para ulama adalah perbuatan orang kafir yang telah tersalah i'tikad dia. Baik. Wal hululiyah, muka surat seterusnya kitab Rumi. Wal hululiyah idza ra'aw suratan jamilatan za'amu anna ma'budahum halla fiha. Katanya tuan punya Ahmad Suhaimi tadi, bermula hulu orang yang beriktikad Allah masuk dalam tubuh manusia. Apabila mereka melihat itu akan rupa yang elok-elok, menyangka mereka itu bahawasanya Tuhan yang disembah oleh mereka itu menempati di dalamnya. Mudah sangat. Dia tengok orang itu sangat elok rupanya, rupa-rupanya elok tu sebab ada siapa? Sebab ada Tuhan di dalamnya. Ini sesat dan menyesatkan.
Ni kita cerita hak sesat ni, bukan cerita hak betul you know. Apa mengaji hak sesat Ustaz? Dah kitab tulis lagu tu, belajar je lah. Jangan pula pergi hafal. Hulu sesat, hulu sesat, hulu sesat. Sampai di rumah anak tanya, mak hafal apa? Sesat hulu, sesat hulu. Hulu apa? Hulu pedang ke hulu kering? Sudah. Faham tak? Iaitu benda yang Allah menumpang atas makhluk tu sesat lah. Kan ada terkandung dalam sifat 20 qiyamuhu ta'ala fi nafsihi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Iaitu Allah tu tak kena jadi dan tak menumpang. Berkata Ishaq bin Rawhah, wa man wasafa Allah fashibhu sifatihi bi sifatin ahdin. Siapa-siapa yang beriktikad dia sifatkan sifat Allah tu serupa dengan sifat makhluk. Ya juga tu perangai dia. Kata musannif fahuwa kafirun billahil azim, maka dia menjadi kafir. Siapa-siapa duk kata sifat Allah serupa dengan sifat makhluk. Pasal apa? Sebab Allah dan makhluk sudah menyatu, maka dia menjadi kafir. Saya terjemah terus ni, saya tak tengok tak dia punya perkataan, saya terjemah tengok daripada bahasa Arab. Man syabbahallaha bi syai'in min khalqihi, siapa-siapa yang duk kata Allah ni serupa dengan sesuatu min khalqihi, ciptaannya, faqad kafara. Contoh Allah tu cahaya. Cahaya kan makhluk, Allah serupa cahaya. Ya ada tu. Wa man ankara ma wasafallahu bihi nafsihi faqad kafara juga. Siapa-siapa yang mengingkarkan barang yang Allah sifatkan akan dirinya pun menjadi kafir juga. Allah sifatkan dia berkuasa, kita ingkar. Allah sifatkan dia wahdaniyah, kita ingkar. Allah sifatkan diri dia as-samad, tak berhajat, kita ingkar. Tetap juga i'tikad Allah berkehendak kepada yang lain. Allah menumpang pada yang lain, Allah menyatu pada yang lain. Kata Syekh Naim anak Muhammad, dia kata faqad kafara, menjadi kafir. Kufur dia lah. Ni bukan kufur nikmat dah ni. Ni kufur i'tiqadi ni. Maknanya kalau mati tak masuk syurga lah ni. Mati duduk di neraka lah. Wallazi nafsum Muhammad, kata Nabi SAW, dan demi diriku yang berada biyadihi dalam kekuasaannya. Lataftariqanna ummati, nescaya umat aku ini, kata Nabi SAW, akan berpecah lah. Ala salasi 3 wa sab'ina firqah 73. Salasa wa sab'ina firqatan 73 kaum, 73 kumpulan. Firqun asal daripada la taftariqanna tu makna asal perkataannya firqun, kumpulan. Maka kata Nabi SAW, umat ni akan terpecah kepada 73 kumpulan. Fawahidatum fil jannah, satu sahaja dalam syurga. Wasnatani wasab'una, 72. Finnar, duk ada dalam neraka. Mana 70? Syiah saja duk ada 22. Khawarij saja duk ada 20. Hak ni hak dikira pada zaman tabi'i sampai kat kita sekarang ni. Hak baru-baru tak kira dah. Khawarij Mu'tazilah saja duk ada 20. 6 dah. Murjiah dah ada 5. Najriyah dah ada 2. Jabariyah 1, Qadariyah 1, Mujassimah 1. Jadi berapa? 72. Tambah ahli sunnah wal jamaah jadi 73. Maka satu di antaranya selamat, 72 lagi akan dihumbangkan masuk ke dalam api neraka. Kenapa Syiah ni salah? Kerana i'tikad dia adalah i'tikad Tuhan baru tahu. Kenapa Khawarij salah? Kerana i'tikadnya adalah menyesatkan orang Islam. Kenapa Mu'tazilah salah? Kerana i'tikad dia memaksa akan perbuatan Allah dengan memberikan ganjaran pahala atas setiap perbuatan. Contohnya kita semayang, Allah wajib memberi pahala. Kita bertaubat, Allah wajib ampunkan dosa kita. Itu tuan-tuan. Dan banyak lagi lah. Jabariyah, Qadariyah, Mujassimah dan sebagainya. Baik. Ala unabbi'ukum bi akhbaril kabair. Kabairil isyraku billah wa uququl walidainin.
Kata Nabi SAW, ketahuilah aku beritakan kepada kamu sebesar-besar dosa daripada sekalian al-kabair. Akbar itu sirah mubalaghah. Maksudnya benda yang paling besar. Gitu, akbar, benda yang paling besar. Kan? Contohnya afdal. Mana yang lebih afdal? Kan? Kita selalu gunakan mana yang lebih afdal? Mana yang lebih utama? Sembahyang tamamkah? Sembahyang qasar. Contohnya tuan-tuan nak musafir ke Kuala Lumpur. Kita nak sembahyang jenis mana ni? Kita nak sembahyang tamamkah? Nak sembahyang qasar? Nak sembahyang 2 rakaat zuhur kah? Atau nak sembahyang 4 rakaat zuhur? Maka yang afdalnya adalah qasar solat. Afdal tu panggil sirah mubalaghah. Jadi di sini ala unabikum bi akbari, sebesar-besar. Mana yang paling besar? Al-kabair, daripada dosa-dosa besar. Al-isyraku billah, yang pertama adalah menyekutukan Allah, dan yang kedua derhaka kepada ibu bapa. Itu 2 dosa besar. Hati-hati nak kena jaga, no? Allah pun sebut dalam Quran, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dia ada pairing di situ. Lepas sembah Tuhan, kena taat ke mak. Sebab itulah keredaan Allah tu dia ikut keredaan mak ayah kita. Selama mana tidak bercanggah dengan syarak. Nah. Man syabbahal khaliq, siapa-siapa yang menyengutnya, siapa-siapa yang mentasbihkan Tuhan. Khaliq itu Tuhan lah. Contohnya Tuhan ada tangan, ada kepala, ada kaki, dia boleh berunjuk. Tuhan duduk serupa makhluk, Tuhan masuk dalam tubuh makhluk, ada roh dan sebagainya. Bi makhluqina, serupa dengan makhluk dia, faqad kafara, juga menjadi kafir. Hari ni belajar bunyi tu kafir saja, no? Daripada mula mukadimah mengaji ni sampai tak habis-habis ke kafir ni. Sebab ilmu untuk kita, bukan kita duk kata kat orang kafir, bukan. Tak boleh kata kat orang kafir ni, kita nak beri faham kat kita. Kalau jumpa lagu ni perangai, sudah, ni lah yang disebut dalam kitab ni. Tu sebut, jumpa ni yang disebut dalam kitab nah. Dan firman Allah, inna syirqa la zalmun azim, sebesar-besar perbuatan syirik itu dikira sebagai dosa besar, iaitu pekerjaan yang sangat zalim. Sesungguhnya menyekutukan Allah itu syiriklah, adalah sebesar-besar kezaliman. Itu syirik yang paling besarlah. Innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi aljannata wa ma'wahu an-nar. Siapa-siapa yang menyekutukan Allah, maka diharamkan ke atasnya syurga, dan sepatutnya ia berada di dalam neraka. Itu firman Allah. Dan telah menunjuk segala nas ini, nas daripada Al-Quran tadi dan hadis Nabi, dengan sarehnya, dengan jelasnya orang itu jadi kafir dengan sebab syirik kepada Allah. Apa maksud syirik di sini? Yang pertama mulhidah, yang kedua hululiyah, yang ketiga ittihadiyah. Itu 3 tu. Dan orang-orang yang bertekad akan hulu Allah pada sesuatu, dan ittihadnya pada sesuatu, dan musyabbah dan mutasyabihah juga, syibih-syibih, musyabbahlah dengan menyekutukan, dengan menyamakan Allah dengan sesuatu. Artinya dia tasbihkan Allah dengan sesuatu, seperti Allah itu duduk, Allah itu besar. Bukan Allah faham besar tu, bukan Allah berbadan besar, tapi ada setengah orang tu dia faham Allah tu besar. Sebab tu Allah boleh tengok alam ni. Kalau Allah tu kecil, mana dia boleh tengok alam? Dia buat gambaran. Benda yang besar boleh melihat semua benda. Bayangkan kalau alam tu lebih besar daripada Allah, Allah kecil, boleh tak Allah tengok semua? Dia kata tak boleh. Mesti Allah tu besar. Besar tu menyerupai makhluk lah. Jadi makhluk tu tak serupa dengan Tuhan, tapi dah dia samakan, maka di sini hukumnya adalah menjadi kafir. Jadi habis di situ. Yang seterusnya kewajipan. Cukuplah kot, no? Berapa dah kita? Pandai berhenti tepat buku 10 pagi. Jadi kita berhenti di situ sahaja. Ada soalan? Tak ada. Hari ni tak ramai hujan kot, no? Kau pergi makan kenduri. Semalam saya akad nikah 7.30 lagi. Sekarang ni pukul 7.30 pagi pun orang kahwin. Dulu payah nak jumpa orang kahwin 7.30 pagi kan. Kok dulu kahwin dulu pukul apa? Malam.
Mula ni orang tak mau kahwin malam dah. Cuba tanya anak-anak tu, kak. Ada tak mereka nak kahwin malam? Kau tak ada anak habis dah, nikah habis dah. Mereka tak mau kahwin malam kan, mereka nak kahwin siang, nak senang kan, urusan senang. Tapi lah ni pukul 7 pun ada orang kahwin, 7 pagi. Silat-silat hari bulan besok akan datang. Hari raya pertama pun ada orang kahwin. Sebab saya pernah berlaku lagu tu. Lepas maya raya dia suruh saya pergi akad nikah dia. Saya kata, ingat aku tak ada adik-beradik ke? Nampak kat dia lagu tu. Macam aku kerja kat nikah pun takkan aku tak ada adik-beradik. Lepas tu bila Ustaz? Raya ketiga. Dia kata lewat dah Ustaz. Tidak, nikah dalam bulan puasa. Settle insyaAllah dah. Tapi orang tak mau nikah dalam puasa, payah. Jadi bolehlah menikah dalam bulan puasa ni buat macam ni. 6.40 buat majlis. Tak? Siapa-siapa ada anak nak buat saya bercadangan. 6.40 buat majlis. Kemudian habis majlis kita buat tahlil. 7.30 kita buka puasa beramai-ramai. Kira tu kenduri dah tu. Tapi tak mau lah bersepah. Tak masuk lah. Tak mau lah, tak masuk. Nama masuk kena buat cara lain lah. Jadi setakat itulah sahaja yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lemah tu diri saya dan hakikat seluruhnya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min zulumati jahli wan nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna